Ui, panas sungguh hari ni ya. Okey, tapi tak apa, kerja harus dijalankan juga. Hai, apa khabar guys? Hari ni kita ada suji kereta Nissan Almera. Okey, apa masalah kereta ni? Okey, owner datang komplain, dia kata bila dia bawa kereta dalam 80 km, dia tekan brake, steering dia ada rasa gegar. So, bila kita check tengok, problem dia daripada sini. Okey, so problem dia, member saya akan explain. Okey, problem dekat sini kan guys, brake pad dia dah makan tak sama tau. Kalau kita tengok elok-elok, sebelah sini tebal lagi, sebelah dalam lah, ni belah dalam, ni yang saya tunjuk ni belah dalam, ini belah luar dah nipis. So kita check rupanya brake dia ada retak dekat sini. Dia dah start retak guys. Alright, so kawan saya akan explain pula untuk barang-barang baru yang ditukar. Okey, dia tukar this dengan brake pad. Alright. Okey, baik. So, tadi kita dah tengok di selama ada retak, lepas tu dia ada bengkok sikit. Right. So, bila dah jadi macam tu, apa patut kita buat? Simple saja. Kita tukar disk baru, kita tukar balik brake pad yang baru. Okey, so nampak brake pad baru, disk baru. So, bila kita dah siap pasang dua barang ni, selesailah masalah gegar dia tu. Okey, kalau korang ada masalah macam ni, nak selesai masalah, boleh datang jumpa kami di PZ Motorsport, Samit Tamun, Ipoh. Sekejap. Dis ni tukar sebab tak boleh skim dah. Okey, jangan lupa. Alright. Dis yang tak boleh skim, kena tukar baru. Alright. Itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum. Okey, bye-bye.